Diorang tengah makan, so saya tak nak kacau. Hari ni hari apa kat kampung Fatin? Hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa lah. Cakap Vietnam boleh? Tak pandai lah. Ting boleh ting. 3 boleh pakai lagu boleh. Hello Fatin, salam dari Indonesia. Hai orang Indonesia. Dia dalam bilik ke? Tak dah, dekat ruang tamu. Oh faham Fatin semua kat Vietnam. Family Fatin semua kat Vietnam. Family saya tak dah semua. Yang ada ni Cik Fatin nói tiếng Việt ngồi tak faham. Saya tak faham bahasa Vietnam. Saya boleh cakap Vietnam? Tak adalah, boleh. Pakai filter lah. Sebab muka saya kosong. Yang mana-mana. Hai. Saya kerja ke tak? Pakai filter je. Saya pakai filter lah ni. Kan? Fatin spill lah skincare kulit Writer tu. Suka tengok skin Fatin glow. Fatin pakai, sekarang dah tukar. Fatin pakai YOU. Tengah cuba pakai YOU lah. Tengah cuba sekarang. So kita tengok macam mana. Tak best lah Fatin tak ada dalam konten hari ni. Itulah, saya rindu kerja saya sebenarnya. Ikutkan saya nak pergi seminggu je. Bulan ni saya balik. Tapi biasalah kan, bapak Fatin Vietnam ke? Bapak saya, mama saya orang Vietnam. Tapi kan family saya macam Diorang tak benarkan saya. Diorang tak bagi saya balik seorang. So diorang suruh saya duduk sini sebulan. Ikutkan saya tu nak duduk sebulan. Saya nak balik. Saya nak balik ni. Lama cuti suka tengok Fatin dengan makan. Fatin dah kat Kemboja ke? Saya dekat Vietnam ke kat Kemboja? Vietnam. Cantik je tak make up jauh. Cantik ke? Buruk. Muka saya tak make up ni. Kan lawa tu. Saya insecure kan muka saya tak make up. Dengan kening ada tak ada je ni kan. Lawa doa, terima kasih. Kat sana pukul berapa sekarang? Pukul 10.21. Fatin Kemboja ke Vietnam? Vietnam bukan Kemboja. Vietnam kat mana tu? Chow Dok An Yang. Fatin tolong jawab salam saya. Waalaikumsalam. Fatin balik mana tu? Balik Vietnam. Cuba cakap Vietnam. Tak pandai dong. Saya pandai basic je. Angkum je. Đi về ăn đi con đập quá con em yêu anh. Aku pandai cakap cerita itu je. Cik budak Vietnam siap. Cik budak Aisyah. Hari ni Fatin pergi seorang ke dengan family? Makanan Vietnam sedap ke kak? I want to show you guys the food of Vietnam. Biar Puasa susah je bagi. Terima kasih. Dapat orang sialan ni duduk tak make up lagi comel. Memang orang Vietnam ke? Orang Vietnam tak make up pun comel ke? Yang muka Fatin kat Malaysia ke dekat Vietnam? Fatin cuti berapa hari? Saya kata ikutkan saya nak cuti seminggu je. Dalam awal 1 hari bulan 3 saya nak balik dah. Tapi kan family saya tak bagi saya balik seorang. Bahaya kan. So dia kata so saya stay sampai 20 hari bulan. 20 hari bulan ni. Bulan 3. So saya dah macam jam. Lama sangat cuti masalahnya. Saya takut sebulan tu saya tak dalam konten. Saya sangat-sangatlah takut. Waktu Vietnam dengan Malaysia sama je kan? Diorang beza sejam. Kat sini pukul 10, kat sana dah pukul 11. Dekat Vietnam pukul 10, kat sana, kat Malaysia pukul 11 dah. Baca komen saya sebulan juga tu. Kuatnya bunyi ayam. Memang kat sini memang bunyi ayam, bunyi kambing, bunyi semua benda bunyi. Takut. Dah faham lah, saya kan saya perempuan. Dekat sana tu banyak macam kes-kes colek, kes curi.
So je agak bahaya kalau saya balik seorang kat situ. So sama je. Apa sama? Tak sama je. Timing Fatin. Tak sama je ke? Ke saya punya jam ni jam Malaysia? Sekejap saya tengok jap. Salah. Tak ni jam Malaysia. Kat sini saya tengok dia pukul 9:24 lebih. Sorry. Ni jam Malaysia. Pokoknya aku tak tukar lagi. Kontak lain ada power ke tak? Tak ada. Kontak lain tak ada power. Cakap Vietnam sikit. Xin chào mọi người. Xin chào các bạn. Xin chào. Em là Tên Fatin. Kurang sejam. Sekarang ni pukul 9:24. Saya tengah tengok jam ni. Jam Malaysia ni tak tukar lagi. Pergi Vietnam jalan-jalan ke? Jalan-jalan. Lepas tu ada kenduri sikit. I want to show you guys. Nanti saya tak buat YouTube lagi. So dalam video kali ni saya akan show saya punya kampung. Tradisional dia, pemakanan dekat sini. Sebab banyak yang tak tahu dekat Vietnam ni macam mana. Tahu tak? Sebab lama duduk situ, sebulan. 4 kali. Saya sangat-sangat bosan kan. Siapa Vietnam family party? Ya, saya what you apa tu? What you ke? Face oil ada Fatin pakai tak? Saya tak pakai face oil, saya pakai Clorox apa benda lah. Vietnam untuk apa? Ada something kat gigi saya. Vietnam bercuti lah dengan family. Ikutkan saya nak pergi bulan 2 awal tau. Bukan bulan 2, sorry. Awal bulan 2 ataupun hujung bulan 1. Tapi sebabkan saya baru masuk kerja, so saya rasa saya kena hold dulu. House tour. Saya tunjuk kampung saya je lah. Nak tunjuk house tour ni rasanya tidak laku kan. Macam mana aku tukar? Ni. Astaghfirullahaladzim. Salah tekan. Tukar. Saya tunjuk sikit je lah ni. Ni kampung. Kat sana tu ada bapak saya tengah bersembang. Tu bapak saya. Ya Allah, handsome-nya lelaki siapa tu. Kat sana. Ni nak kecil kan? Tak nak kecil kan? Macam tu. Macam tu. Itu rumah. Rumahnya dekat-dekat je. Ni tunjuk rumah. Ni dah rumah lah. Macam ni. Macam ni. Nanti petang lagi aja akan tunjuk. Budak anak-anak siapa tu? Meow. Iya. Ni anak siapa ni? Anak siapa yang duduk sini ni? Nak cari siapa tu? Situlah. Ada lagi dekat belakang tu ada satu apa ni? Satu tempat untuk main. Untuk diorang main bola tampar. Bola main, ada jual-jual makanan situ. Saya tak tukar duit lagi sebenarnya. Fatin asal Vietnam ke? Ya, asal Vietnam. Anak siapa ni? Ya Allah. Kamu dekat mana? Chow Doang yang cuba kecik Vietnam. Saya dah pandai sebenarnya. Saya tak adalah pandai cakap Vietnam mana pun. Sikit-sikit boleh lah. Kampung ke bercuti? Dua-dua. Kampung boleh, bercuti boleh. Buat video nanti bila ada YouTube sendiri post je. Betul lah, saya tengah buat video sekarang. Saya tengah shoot video content ni kampung. Sebab saya nak plan nak pergi. Kalau korang apa nama dia, Dalag tu dia macam, aku tengah cakap, Dalag tu macam pantai. Tapi I tak tahulah, nanti dah mak ke
mak ke ayah Fatin orang sana. Dua-dua, mama dengan ayah. Mama dengan ayah orang Vietnam. Memang asli Vietnam, dah lahir dekat Vietnam. Cuma ayah dah stay Malaysia dalam 40 lebih something ah. Dan dia ada IC and kahwin dengan my mom and dapat saya dan saya lahir kat Malaysia dan saya pun dapat IC. Panjangnya kuku biasalah. Fatin kenal tak Tunku Ahmad siapa tu? Berapa lama Haji Mesti? Ikutkan seminggu je. Saya nak di sini sebab saya rasa saya tak boleh duduk diam-diam. Saya rasa nak bekerja. So abaikanlah gelang emas ni. Kalau ikutkan saya nak pergi seminggu je. Awal bulan 3 ni saya nak balik. Tapi kan mama saya tak bagi. So saya kena cuti sebulan. Assalamualaikum Fatin. Waalaikumsalam. Fatin orang sana. Baby sikit sana. Ya Allah, dah baby tadi. Saya nak cari lelaki Vietnam ni. Benda apa yang best Fatin? Saya tak ada nak tunjuk. Nanti saya akan post. Saya post sikit lah dekat TikTok ni. Bagi korang nampak macam wow. Saya tak ada show kat sini lah. Macam mana saya nak tunjuk Buat konten macam ni kat Vietnam Fatin. Saya kat sini, saya jujur saya cakap bangawal gila babi. Sorry, cakap terlalu bangawal. Dekat sini kan pukul 7 aku dah kena bangun. Tak lah. Solat subuh pukul 5 pagi. Pukul 7 kau kena bangun pergi kerja. Okay, Nam. Fatam. Fatam. Nisa duduk tak naik ha? Nisa. Fatin kat mana? Kat Vietnam. Assalamualaikum. Siapa tu? Adik sepupu. Tunjuklah mak. Nisa dulu tak naik ha? Nisa. Như nào chứ? Này thoải mái như mà. Như lùi phạt phiêu. Lùi phạt phiêu luôn? Như cậu lên ngại dùng luôn. Kẹo. Tọt bên này à? Không ngọt nữa. Không ngọt. Gọi lại phở. Gọi bên đây hay đấy? Lại phở nữa. Chị về phía bên này ở bị sang Batam, sang Batam hả? Kẹo hả? Bà ta nó khăn ngọt đấy bóc bị à. Là làm xa nè. Chế mới phần này. Tọt nâng nó tọt. Chúc không mà. Chúc nào mà chúc bà ta hiểu. Chúc bà phân nạn luôn. Vì biết cho bà ta. Bao vì biết cho bà ta. Dạ tâm bữa. Như thọ thọc nem nè. Nó tâm pẹt thì sản bao nhiêu đó. Như đây cũng đang nặng tỉa nó thì hay hay càng dọc. Bà chị thì đã vào. Hoa mèo. Này, mưa vào đó. Dia cakap macam ni. Ada orang tengok ke? Sekarang aku tunjuk 5,000 je kan. Kau terdiam dia. Ở Việt Nam mà. Anh Yun. Anh có hơi tôi nhạc khỉ nâng. Mày bây giờ mai nè. Hả? Có hơi tôi nhạc khỉ nâng. Mà play your in mai. Để cho Yun nè. Tao làm gì Yun? Các bạn biết làm gì vậy? Các bạn làm nghiêng dạ cái gì? Qua Việt Nam chơi đi. Nay về chăm chơi đi. Nè, bị ra nè, điện. Ta điện ra bắt đầu. Bắt thật ngày hả? Ngày? Ngày nhá. Lừa thầy á? Lừa vậy á? Cái chuyện lừa ăn lưới. Không hay yêu tao xe à là tao ngon thành là phải. Này gì à? Ngại dạ không? Là phải. Phải nghề. Phải đây buồn. Phải ăn này ngọt phụ. Suara sedap gila ha? Suaranya sedap bila cakap Vietnam. Ya ke? Nak tengok luar. Sekejap saya tunjuk. Otam dapat gelang je. Tu. Kenapa ke? Ada orang tengah lepak situ ah. Ini baru pagi kan? Belum petang lagi. Korang tengok petang nanti. Baru dia jalan-jalan.
Saya tunjuklah kat kampung saya. Kita buat nyanyian lah, jom. Okay. Makeup saya. Tam. Jangan meleh. Macam jangan meleh. Hai. Yai. Apa khabar? Apa khabar? Sihat ke? Sihat ke? Saya sihat je. Sihat je. Saya. Saya. Saya Saya. sihat Sihat je. je. Yang ni. Ya. Okey. Kawan. Ya, saya tunjuk babak saya pula. Aku kacau semua orang. Ni babak saya. 6,000. Pakai apa tu? Ingatlah. 6,000 tengok. 6,000. Ô miền nào tê tháo cái chim ăn Ni cakap ni cakap Melayu. Cakap Melayu sikit. Cakap Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sihat ke semua? Sihat ke semua? Lagi? Tak jaga atam jaga ni. Dah boleh lah. Cakap je lah apa-apa. Nampak orang tempangnya Nah ha. Oh. Cakap je apa-apa. Cakap apa? Bercakap apa ni dengan siapa cakap ni? Nampak? Nampak tak? Ingat orang Vietnam tak cakap Melayu ke? Kita tunjuk kampung saya belakang sana. Aku kacau semua orang. Aduh. Kampung Vietnam ke? Kampung Vietnam. Dia main dengan Vietnam, sahabat. Semau. Semau. Inilah mama saya. 7,000 mak. Bong kat tahu ni. Jakit nang. Gak tahu mak soal ni nai. Kong belah an ni mak ni. Cakaplah hai. Jumpa kata iya Lampau kan cupau kan. Oh itu cupau kan. Cupau kan iya mà áo của kan. Gần tahu mak tak áo ni nai. Ni ke. Pasal macam apa dong guna macam apa. Mở cái mấy hộp này à? Mở ya, hôm anh. Mở cái mạo vậy nè. Qua tâm đẹp đây á. Qua tâm tía. Pen naik view nak itu aku tunjuk bau. Mak siapa ni? Mak cik saya. Kamu Vietnam ke? Thôi kìa iya mah. Datang. Hei, adik sepupu saya Isem. Isem tak? Rupanya Fatimah Siam. Bukan orang Vietnam. Siam tu siapa pula? Keluarga Fatim pandai cakap Melayu. Pandai lah. Thơm phào lah. Dài bên nhô kia luôn. Penat lah cakap banyak. Wih, handsome-nya. Pisimnya apa? Handsome-nya. View sepupu kan? Bukan, ni adik sepupu. Ni mama. Dia tengah busy bagi barang ni pada. Để lẩu. Con ngồi đây. Vietnam mak ke mama orang Vietnam dua-dua. Fatim belajar dari parent atau ambil kelas. Belajar pada family lah. Mama lah belajar daripada tu. Terintai ke ya Fatim. Banyak botol gelang. Mak, dia wife mak kan? Dia bawa gelang, banyaknya gelang. Banyak kan? Tengoklah mak aku. Tak berat ke budak. Hari tu aku pakai je. Nak angkat tangan pun susah ni. Mana ada baju batin? Tak tahulah ada di mana. Bông gạo đó, bông gạo em giá. Ta làm thịt cái này á, phát in là bốc.
Fatin faham ke cakap Vietnam? Tak ada faham mana. Fatin nak tunggal ke tak ada adik lagi. Juga cakap Vietnam. Tak faham Roy. Adik-adik. Ya Dia ni apa lah? Về Việt Nam vui lắm. Về Việt Nam vui lắm. Gila lah. Cakap Vietnam siap. Vui vô cùng luôn. Okay nè. Vui vô cùng luôn. Vui vô cùng luôn. Vui vô cùng luôn. Là smile. 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 Còn nó ra tao gắn không gạo nào thế thôi. Kenapa Syamil buat Fatin macam tu? Hampa bercinta sungguh ke hanya sebagai konten? Sebagai konten saja. Rupanya dia Vietnam. Dia saya Vietnam. Nhưng quảng cáo có chủ là Con gái lại nó. nó phải dạo cái đấy cái này. Cái này như thế. Thôi. Cái đấy chẳng hiểu. Nak cakaplah Vietnam. Dia tinggi macam Bali free. Tak adalah. Sekejap je ni. Lepas tu Lucy hilang lah tu. Tiada ku sangka patutlah muka patutlah muka dia macam adik Cina. Gà. Thịt à? Xem nó ao. Itulah bekas tunang saya. Itulah bekas tunang saya. Tu bekas tunang saya. Fatin về Nam chơi. Ni kịp á. Giờ dùng nó không? Fatin về Làm ngọt đấy. Việt chơi hả? Kỹ năng. Làm ân lên. Rất nhảy vừa. Fatin Việt Nam chơi hả? Fatin đi Việt Nam Việt ân đấy thì làm. Rồi xin lại jawab apa? Dạ. Dạ đi chơi. Itulah bekas tunang saya. Situ. Bukan saya dia Vietnam, saya Vietnam. Ada apa-apa, ada 10. Ha, siapa nak beli lagu boleh beli dekat saya. Dah ada stok ke belum? Ada 40 stok je. Kenapa bekas senang? Ada lagi dia. Ada nak ke berapa? Nak ke 7? Kenapa putus? Saya dah cerita dah. Kau tengok video bawah-bawah. Anak nombor berapa? Anak nombor 7. Ban Candep. Terima kasih sebab puji saya cantik. Bila orang dia kampung, nanti petang saya buat. Sebab sekarang ni saya tak elah ni. PT pun habis dah. Okay? Lepas tu lahir Vietnam ke lahir Malaysia. Ayah Pia tanya tu, apa dia tak perasan? Apa kata? Kalau kan nanti bawa orang yang buang tiket. Ini ex adik Zahid kan? Adik mana tak tahu. Lepas lalu ya lalu kalau Bibi yang baju biru. Baju biru tu bapak kaya lah. Kau jangan nak speaking Vietnam dengan saya. Yalah, saya nak elah ni. Dekat mana dekat Vietnam? Mana bekas tunang? Dekat sana lah, dia tengah baring. Tak apalah, biarlah. Kita orang tak sepupu walaupun bekas tunang. Okeylah. Tak ada tunjuk muka dia. Jangan tengok, tak elok. Ayah Pia cakap balik kampung ke? Ya, balik kampung ayah. Berapa hari kat Vietnam? Sebulan. Cakap Indi cakap ni rasa. Cuba tunjuk suasana. Sudah tunjuk dah tu. Dia pun saya panas lah. Saya bercakap dengan bekas tunang tu. Cakap je. Dia kan abang sepupu saya. So saya akan cakap dengan dia. Be professional lah kita. Fatin share lah best yang dalam konten Isha tu. Fatin pakai by style aku Bemi. Fatin asal Vietnam ke? Cuba cakap. Nantilah. Saya lah dulu, okay? Bye bye.